Alright, assalamualaikum, apa khabar semua? Semua kalian sihat-sihat selalu. Oh, ada polis. Apa benda tu? Alright. Okay. So di video lampu ada kali lah. Lampu rosak. Ada apa? Kenapa polis begitu? Kereta ni awak ada lari kan? Oh, ada lari ya. Macam tu lah geng, untuk hujan pun lari. Okay, so di video semalam yang tengok kita saya tunjukkan motor saya Victor, kita pergi hantar skim head. Lepas tu unboxing helmet index dia. Okay. So sekarang motor dekat sini. Alright, motor dekat sini. Nampak? Dah di pedok. Selalunya kenapa kena pedok? Bila kata pedok ni, kita nak buat something lah. Alright, nak buat something. Okay. So blok dah siap dah. Dah siap orang kata apa, skim apa semua dah, tak ada masalah. Blok dah siap, skim head dah siap buat. Tiba-tiba saya dapat offer baik. Saya tak tahu lah offer ni baik ke tak baik ke, macam mana kan. Saya tak buat video lah benda tu kan. Tapi dah setelah perbincangan, sembangan geng-geng performa IWR, sembang-sembang apa yang kita nak buat. So membekalkan lagi seminggu sebelum saya nak turun event Suzuki Monsoon dekat Pantai Muni. So kita target untuk motor saya Victor ni, kita nak overhaul. Yes, kita nak overhaul ini motor. So sekejap lagi buat tuan enjin, overhaul tu. Tapi overhaul apa? Apa yang nak di overhaul? Motor elok je kan? Ya, betul, motor elok. Cuma saya dapat offer baik punya. Tu dia geng. Alamak, sat. Tu blok apa ni geng? Inilah blok super. Ada power valve. Blok super 1878. 1878 ni ialah paku silang ke paku selari, saya lupa dah. Kita akan check balik paku silang ke paku selari. Kita akan check balik satu-satu lah. Okay. Brand HLD. Okay. So sebenarnya blok saya tu saya swap dengan Pak Su lah. Kalau sebut Pak Su tu Foundry dekat Sungai Dua. So kiranya kami, kalau bengkel kami kalau nak hantar Foundry, nak press rod, nak buat apa-apa berkaitan enjin kan, saya hantar kat dia lah. Daripada zaman Painter lagi lah. Painter apa semua dia banyak tolong saya lah. Okay. So dia pun memang, depa ni memang duk race motor-motor macam ni. Motor race apa, motor Sepico lah, Victor lah, apa semua dia duk race. So dia kata kalau blok saya tu saya tak mau, dia kata jual lah kat dia ataupun macam mana kan. Saya kata kat dia, bang saya nak pakai blok super, cerita dia. Lagi tak, siap blok super nak swap dengan kami tak? Dia kata. So dia cari. Tapi ni spek 62. Gila spek 62. Cuma nanti tukar piston ada, tapi saya recommend tukar piston lah. Okay, piston dah, nanti tukar piston. Ada panggilan ke? Phone hang. Kata dia Zat baru buat. Sorry geng, ada iklan sikit. Okay, so sambung. So cerita dia untuk blok ni, okay, dia memang pakai blok blok yang Kiss lah. So saya pakai blok ni. So dia siap dengan saya tengok blok ni pun elok lagi. Cuma dia kena tukar piston. Okay, cuma satu permasalahan dia, kalau lah blok ni ialah blok saiz 59, saya boleh je cari piston pin 15, and then lepas tu kita pasang terus jalan, tak payah perlu overhaul. Tetapi disebabkan ini ialah blok 62, so saya ada tanya juga, saya tanya dekat boy, saya tanya dekat Pak Su apa semua kan, blok 62 ada tak pin 15? So pin 15 tak ada, so dia kena pakai pin 16. So saya dah fikir macam mana ni nak pakai ni kan. Last kali so saya decide, sembang dengan Pak Su pun dia kata hang buka overhaul lah. Overhaul maksudnya saya akan buka crankshaft saja. So mungkin bearing enjin apa semua ni saya tak tukar, sebab saya rasa enjin saya elok je ni. Cuma kita akan tukar bearing crankshaft. Ataupun tengok kalau bearing crankshaft elok, saya tak tukar bearing crankshaft lah. Saya pakai balik. Tengok macam mana. Kita akan buka crankshaft tu, dan saya akan
orang kata apa, tukar rod RR. So crankshaft KR, rod ialah rod RR. Lebih kurang macam itulah. Crankshaft KR, rod RR. So lepas ni kalau nak pakai blok RR ke apa, terus beli pasang saja. Lebih kurang macam tu. And then lepas tu kenapa saya tak tukar blok crankshaft RR? Sebab crankshaft RR ni model dia memang keras kan. Saya tengok orang second hand pun dalam 600. So asal untuk masalah kita tukar rod RR dulu lah. Kita try dulu lah, tak ada masalah kan. Okay. Alright. So itu satu benda. Dan juga dari satu benda lagi ialah power valve. Okay. Power valve mesti ada masalah macam ni kan. Dan power valve ni macam mana geng? Kalau hang patah power valve ni nak cari barang dia cukup susah lah. Nak kena cari power valve sini lagi, nak kena cari yang belah kelas lagi kan. Belah kelas saya, mangkuk kelas saya dah okey dah, cuma nak kena cari barang tu lah. So saya ada satu cara. Saya dah beli ni. Tu dia. Ni orang panggil apa ni? Off-kan power valve. Daripada Ponsut Thailand. Ni beli kat boy. So yang ni akan masuk sini. So mana kata untuk sementara waktu blok saya ni takkan jalan power valve. Okay, dia akan tutup semua ni. Nanti kita akan pegang batu kat sini. Palam sikit kat sini lah. So dia takkan jalan power valve. So nanti bila dah cukup modal, saya beli satu set power valve belah clutch apa semua, gigi dia semua, dia punya governor tiang dia semua, dia punya cakok dia semua, apa semua power valve sini. Baru kita jalan power valve full terus. And then last kali barulah kita cari crankshaft RR tukar. Lebih kurang macam tu lah. Okay. So kalau nak tunggu semua tu siap, model tu jenuh. Model tu dia agak keras. So kita nak buat cara yang orang apa, jimat, cepat, dan juga kita boleh pirai. Sebab apa, kalau dia buat motor saya tak boleh pirai pun boleh juga. Saya pun nak cemui lah. So kali ni ikutkan malas nak buat dah, tapi dah dapat offer macam ni, saya rasa side ni kita buka. Kita buka enjin, tak lagi buat enjin, buat tarik crankshaft keluar, pergi tukar rod, pasang balik, tukar pisang baru semua, gasket semua, settle. Okay. Oleh situ head saya boleh pakai balik, head dah skim. Semua lagi saya nak akan pentas head dia lah. Sebab ni dah spek Nandua. So head ni untuk 59. So kita akan tukar untuk, kita akan buat sikit-sikit lah untuk spek Nandua. Okay. So lebih kurang macam tu lah ceritanya. Alright. So jom apa lagi time lapse. Saya tak mau cerita macam nak overhaul apa semua ni. So nanti lah saya cerita. Kita nak buat cara cepat ni insyaAllah. So saya harap hari ni kita boleh cerita semua benda lah. Okay. Tak hari ni cerita crankshaft. Esok pasang lah, tengok macam mana. Jom kita akan kerja. Kita mulakan kita punya kerja dengan time lapse. Sampai lagi time lapse. Dan apa-apa kalau ada video, saya akan update dari masa ke masa. Alright. So semoga sempat siap sebelum 1/11. Let's go. Watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick, and if you cross him you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Sat Mi. Apa? Wow, apa tu Mi? Crankshaft RR dah Mi, kalau nak sweat aku buka izin lah. Syami bagi tahu saya, dia kata lawa lah blok 62 kan. Yang ni Syami tunjuk contoh. Ni yang saya kata katuk bawah atas. Ni katuk bawah. Syami kata dia nak pakai blok saya. Saya kata boleh, nak sweat boleh. Saya nak ambil dia punya blok dia dengan sekali dengan power valve, boleh Mi ya? Boleh. Kita. Oh yeah. Blok. Semua buka dah. Okey. Saya rasa OC macam boleh pakai balik. Tengok lagi, saya tanya Pak Su lah. Bearing ni semua, bearing gearbox saya tak tukar kot. Saya tukar bearing crankshaft lah. Okay, dah buka. Kalau siap side gigi ke, tunggu siap ke, terus buat pemasangan, terus boleh luncur.
Esok petang gas. Oh, hujan. Habis jaga bengkel, abang nak pergi berjuang. Palat. Tunggu sah. Right. So settle. Malam ni kita settle barang painter pula. Gila. Let's go.